Assalamualaikum dan hello semua. Selamat datang ke Seram Files. Di Seram Files, kami akan cover cerita-cerita yang menakutkan, cerita mistik, cerita yang mengganggu, yang cerita betul yang kita sering dengar daripada di kaca TV ataupun di dalam laman-laman sosial dan internet. So, di Seram Files, kita akan sampaikan penceritaan kita dan dalam masa yang sama kita akan tunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan cerita itu, terutama pada akhir cerita. Jadi, nantikan setiap cerita kami sampai di akhir video. Kisah ini menceritakan seorang genius yang bernama Peter Madsen yang merupakan genius yang datang dengan idea-idea menarik, di mana dia dan sahabat baiknya yang merupakan pekerja NASA telah datang dengan satu idea yang menarik untuk membina sebuah roket. Mereka mempamerkan idea ini di sebuah pertunjukan di Copenhagen, Denmark. Matlamat mereka untuk membina sebuah roket sendiri yang berfungsi untuk dilancarkan ke angkasa lepas. Usaha-usaha ini menjadikan Peter Madsen dan kawannya mendapat liputan luas daripada media. Namun begitu, pada tahun 2014 berlaku pertelingkahan antara Peter Madsen dan kawan baiknya ini, di mana mereka bercanggah beberapa pendapat dan idea. Maka apabila berlaku pertelingkahan ini, mereka tidak lagi sependapat dan usaha mereka untuk membangunkan sebuah roket nampak gayanya terpaksa di-scrap. So, namun Peter Madsen ni dia tak give up dengan idea dia untuk bina roket. Dia rasa dia still boleh buat dengan idea dia ni. Maka pada tahun 2017 ada seorang wartawan tertarik dengan impian dia, di mana Peter Madsen ni masih tak give up untuk buat roket sendiri. Macam menarik. So, seorang wartawan yang bernama Kim Wall yang tinggal di Copenhagen juga bersama teman lelakinya sangat teruja dengan idea ni. Dia sebagai seorang wartawan, of course dia nak cover berita-berita sensasi. So, berita-berita ni boleh dijual kan untuk diraih populariti untuk tabloid yang bekerja. Wartawan ni, Kim Wall ni dia cover cerita-cerita menarik lah. Kisah-kisah voodoo, kisah-kisah industri pelancongan yang hancur akibat perang di Sri Lanka dan banyak-banyak lagi kisah yang sensasi yang Kim Wall dah cover. So dia merasakan kisah Peter Madsen untuk membangunkan sebuah roket ni agak menarik. Mungkin dia boleh selit-selit elemen bagaimana dia bergaduh dengan kawan dia kan, tidak sefahaman tadi. So secara semula jadinya dia tertarik lah, senang kata. So Kim ni dia punya semangat ni terlebih lah kan. Tapi macam mana pun Peter Madsen ni dia macam menyendiri kan, susah nak didapati. Kim cuba reach out, tanya-tanya orang sekeliling pun tak dapat. So Kim ni dia punya semangat nak cover God News ni, dia dah tanya orang sekeliling siapa di mana yang ada ternampak Peter Madsen ke untuk dia interview, tapi menemui jalan buntu. Dia hampir give up lah. Basically dia macam kata mungkin tak dapat lah interview Peter Madsen ni. Namun pada tanggal Ogos 2017, sebelum dia meninggalkan Copenhagen itu bersama teman lelaki dia mendapati satu panggilan yang mengejutkan. And of course lah kan, panggilan mengejutkan cerita ni pasal Peter Madsen kan. Dia dapat panggilan pada Peter Madsen yang kata dia sudi untuk menerima temu bual daripada Kim ni. So Kim sebelum balik ni kan, dia pun rasa dapat juga call akhirnya kan. Excited betul lah. Dia pun kata kat boyfriend dia, jomlah kita pergi interview ni kan, menarik ni, sebelum kita pergi at least kita dapat cover satu story yang mungkin sensasi lah kan. And of course lah, seorang yang dalam relationship ni dia akan rather ada partner dia kan bila interview macam ni kan, untuk dia rasa selamat. Tapi kali ni bukan interview pasal roket. Rupanya Peter Madsen ni orang kata macam dia putus harapan nak buat roket sebab dia bergaduh dengan kawan dia. Dia datang dengan idea baru, which is dia buat kapal selam. So Kim ni dalam proses dia nak mencari Peter Madsen, dia dapat tahu yang Peter ni actually dia ada bina sebuah kapal selam, bukannya roket. Bermakna untuk dia buat liputan lah. So dia kata kat Peter, okay, aku akan buat liputan lah macam mana hang buat kapal selam tu. Since kapal selam tu memang bukan prototype, memang betul lah kan, kapal selam yang dah dibina, memang berfungsi kan. So Kim lagi teruja lah untuk buat liputan ni. Namun pada masa yang sama sebab mereka nak balik, nak pindah daripada Copenhagen ni, of course akan ada farewell kan, akan ada masa perpisahan dengan komuniti atau kawan-kawan setempat. So teman lelaki dia waktu tu dia kata minta maaf, dia tak boleh nak skip lah, tak hadir kan, sebab kawan-kawan dia nak meraihkan mereka sebelum berpisah kan. So dia kata tak apalah, awak pergi sendiri, saya akan ada kat sini, apa-apa mereka akan, sebab tahun 2017 kan tak ada isu, so apa-apa boleh contact kan. Maka Kim pun kata okey tak apalah, dia
setuju untuk pergi buat liputan ni sendiri dan bertemu Peter Madsen. So pada pukul 7 malam, Kim ni bertemu dengan Peter Madsen di sebuah dermaga atau pelabuhan di mana kapal selam dia tu ditempatkan kan. Kim naiklah kapal selam tu dengan Peter Madsen ni. So Peter rasa macam okay, since kita ada dekat kapal selam ni, apa kata kita lalu dekat kediaman boyfriend kau buat farewell tu. Boleh lah kau lambai-lambai ke apa sebelum kita try masuk dalam air kan. So dia rasa macam lucu lah kan. So okay, Kim pun setuju je dengan idea tu. Maka mereka betul lah buat benda tu. Bawa kapal selam tu lalu taman yang boyfriend dia buat sambutan tu. Dan dia pun melambai-lambaikan tangan kat boyfriend dia. Dan pada masa yang sama memang boyfriend dia pun dimaklumkan sebab dia call. So boyfriend dia ada ambil gambar sewaktu dia atas kapal selam tu sebelum dia turun. So selepas dia melalui itu, maka mereka pun masuk dalam kapal selam. Dan kapal selam memulakan selaman dia lah kan, masuk ke dalam air. So sebaik saja Madsen tutup kapal selam tu, kapal selam tu dah turun kan. Itulah adalah kali terakhir lah orang kata teman lelaki dia nampak kapal selam tu. Dijadikan cerita pada pukul 1 pagi kan, sebab tadi diorang nak berlepas esok, nak tinggalkan Denmark ni. So pukul 1 masih lagi tak sampai-sampai lagi Kim ni. Boyfriend dia start rasa pelik lah. Kenapa macam tak logik? Takkanlah dia buat coverage sampai lewat pagi sedangkan penerbangan esok kan, kita kena pergi airport awal. So dia rasa something wrong, dia start hubungi pihak polis kan. Pihak polis pun sebab missing person, kehilangan seorang kan. So pihak polis mengambil tindakan segeralah membuat operasi pencarian. Di masa mereka buat operasi pencarian ni, mereka cari, mereka tak jumpa. Tiba-tiba mereka ada ternampak satu bot pencari. Mereka bertanyakan pada bot pencari tu kata dia ada lihat satu kapal selam berhampiran sebuah lighthouse atau rumah api. Ketika penyelamat cuba menghampiri ni, Madsen muncul dari lubang kapal selam tu. Peter Madsen ni dia muncul secara tiba-tiba tanpa Kim, dia seorang saja keluar. So itu menimbulkan satu suspicious, curiga lah untuk pihak-pihak penyelamat. So dekat lighthouse ni Peter Madsen ni seorang saja hidup. Semua pasukan penyelamat ni agak curiga. Mana Kim kan? Lepas tu pula Peter Madsen buat muka mengeluh, kata oh kapal selam aku ni mengalami masalah teknikal melibatkan mekanikal di mana dia tak boleh berfungsi dengan baik. Dia kata dia sedar, so dia terpaksa letak Kim dekat sebuah pulau yang berhampiran lah. So dia bagi, kononnya dia kata dia nak menyelamatkan Kim, dia takut apa-apa yang jadi teruk dekat kapal selam tu. Maka dia memang kapal selam tu ada problem. So kapal selam tu jadi karam lah, sebaik saja Peter Madsen ni diselamatkan oleh bot penyelamat tadi. Namun dijadikan cerita, pihak polis segera cari kat pulau tu, masih tak jumpa kelibat Kim. Di mana Kim hilang? Itu adalah persoalan pada malam itu. Maka datanglah satu kebenaran yang mengerikan, di mana sebaik saja kapal selam tu ditutup, apa yang berlaku kat dalam kapal selam tu? So apa yang berlaku adalah layanan seperti biasa, layanan seperti tetamu. Kim datang dalam kapal selam tu, Peter Madsen ni dia menjamu Kim dengan minuman dan makanan. So sebaik saja dijamu, Peter masuk dalam bilik dia di dalam kapal selam tu. Apa yang dia buat adalah dia menonton video-video ada pemenggalan kepala mangsa-mangsa wanita terutamanya. Dan tidak lama selepas dia menonton video tu, dia berjalan ke bilik Kim di mana Kim sedang makan dan minum. Dia melakukan benda yang sama di mana dia membunuh Kim dengan kejamnya sekali. Dan bagaimana benda ini terbongkar adalah pada masa itu kebenaran ini masih belum dibongkar. Cerita ini masih belum didapati. Kisah ini terbongkar apabila tubuh Kim ditemui sebulan selepas kejadian ini, di mana penyiasat menemui kepalanya di dalam plastik bag. Memang mengejutkan. Dan Madsen didapati bersalah, memang dialah yang membunuh Kim di dalam kapal selam itu. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas Peter Madsen atas jenayah dia. Bayangkan seorang lelaki yang dulu diraikan dengan genius dan idea-idea yang menarik, tapi adalah seorang psikopat yang membunuh. Yang menariknya adalah Kim adalah bukan seorang bakal mangsa yang Peter cuba tarik. Peter ada menghubungi beberapa wanita yang lain. Namun bagaimanapun Kim ditakdirkan adalah orang pertama yang menerima jemputan Peter Madsen ni. Pelik dan sangat mengerikan. So moral daripada cerita ni, kalau kita mendapat jemputan daripada orang yang kita tidak dikenali, adalah sangat baik jika kita bawa teman ataupun siapa-siapa yang kita percaya untuk menemani kita just in case apa-apa berlaku. Dan kena sentiasa bersedia situasi yang mengerikan ataupun menakutkan, tim menghubungi pihak berkuasa menggunakan speed dial. Ini adalah lambaian terakhir Kim di mana dia tersenyum melihat orang tersayang sebelum dia masuk di dalam kapal selam di mana tragedi ini berlaku.
Jadi jika anda berminat mendengar kisah-kisah sebegini, kita akan bawa cerita-cerita macam ni setiap hari Rabu dan Jumaat. Dan jangan lupa tekan button like dan subscribe channel kami. Jangan lupa komen di bawah. Seram File.